Dia kena tahu betul-betul dia punya rate upah simpan tu berapa. Sebab sesuatu benda yang halal ataupun harus ataupun nampak baik tidak semestinya bagus untuk kita buat. Macam Mak Rahnu ni lah, boleh nak pergi pajak gadai, boleh nak berhutang, tapi bukannya benda bagus pun buat hutang. Lepas tu pula pergi berhutang dekat tempat yang upah simpan dia sangat tinggi. Boleh survey, tapi saya tak nak sebut lah dekat sini arah nu mana better dan arah nu mana yang tinggi ni, sebab kita tak dibayar pun untuk review tu. So yang ketiga, kesilapan dia, bila dia tahu ibu dia tak dapat pergi haji, dia tak tembus terus. Dia pergi simpan gold bar dia tu dekat arah nu tu sampai tempoh masa habis, sampai tempoh matang tu habis. Mungkin dia terlupa, ataupun memang dia tak tahu, ataupun dia memang sengaja nak benda tu, mungkin menganggap harga naik ke, nak overlap ke, kita tak tahu. Dia terpengaruh dengan sifu mana pun kita tak tahu.